Hello, selamat kembali ke Mid Channel ataupun Jam Accessory. Aktiviti pada kali ini adalah menukar ni absorber. Tukar absorber baru. Yang lama dah terlalu lembut sampai melantun-lantun bila memandu di jalannya rata. So kena buka nanti, pertama kali buka tayar. Okey. Kita buka tayar ni. Okey, tayar dah buka. Banyak nak buka ni. Ni buka. Mana lagi? Ini apa ya? Ini atas tu. Dah bocor dah. Okey. Buka semua. Okey. Ni kena buka. Tapi sebelum tu kena buka dulu. Buka ni stabilizer link dan ni perlu kena tukar ni. Kena tukar, memang dah lembut sangat. Sebelum tu kena jack juga. Kena jack bawah ni supaya dia naik atas, dan ni senang untuk dibuka. Kena tukar. Esok nak tukar. Kena beli satu. So, pakai ini ya, nombor 14 buka. Sudah buka, kita turun ke balik ini. Turun balik untuk buka ini pula. Perlu ada sekurang-kurangnya ada 2 jack lah. Satu ni, 2 ni, ataupun 3. Saya guna 3 jack untuk keselamatan. Dan tayar letak di bawah. Okey, kita turun lagi. Okey, dah cukup. Dan untuk ni dah senang untuk kita buka. Okey, yang ni kena tutup. Okey, 2 dah buka, 3 dah buka. Lepas tu buka yang atas ni. 1, 2, 3, 4. Kita buka yang ni dulu. 1, 2. Buka yang 3 ni. Ini nanti. Okey. Dah longgar. Okey. Skru yang terakhir pada bagian atas. Slow. Akhirnya dah boleh buka.
Dia ada buka. Teruk sudah. Cah. Aduh. Cah. Ini rusak ada. Okey. Itu baru ini. Ni kita buka. Buka ni. Untuk buka ni, keluarkan pada spring, keluar pada absorber, perlu ada benda ni. Ni untuk mengapit tegangan spring supaya senang dibuka, senang dipasang. Untuk sekarang ni ada tegangan dekat spring ni. Kita pada buka ni, buka skru ni dan okey, saya buka. Dia akan cari pintu ni. Perlu ada pula ni. Kalau nak buat sendiri, pada pilihan ada dua. Perlu ada dua. Okey. Sudah tanggal sudah. Okey. Kotor. Okey. Alright, kita guna ni saja. Satu, dua. Yang ni buang besi buruk, dah hancur. Sekarang ni pergi sini. Dia macam ni. Okey. Ini. Right. Okey, dah pasang yang baru. Ini baru. Bawah sikit. Kena kunci. Masuk ni, kunci atas. Masuk ni. Masuk ni. Okey. Sampai. Bawah ni pun tekan juga. 1, 2. Dah sekali yang ni.